Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Ramla Saharani dalam Buletin MBI edisi keempat 2025. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan fokus utama edisi kali ini. Taman Rekreasi Madani Woodlands 2 kini dibuka untuk orang awam. Bandar Pelancongan Utama Negara, Bandar Kesihatan bersandarkan konsep White Economy dan Ipoh sebagai Smart Green City menjadi fokus MBI tahun ini. Datuk Bandar Ipoh dipilih sertai sesi Mayor Stock sempena Persidangan National Heritage Conference 2025. Selepas Taman Rekreasi Madani Woodlands 1 dirasmikan tahun lalu, kini sebuah lagi Taman Rekreasi di Bandar Baru Tambun telah dibuka untuk orang awam. Dikenali sebagai Taman Rekreasi Madani Woodlands 2, majlis perasmian pembukaannya telah disempurnakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Nga Korming. Menurut Korming, projek pembangunan yang menelan kos sebanyak RM500,000 itu adalah hasil sumbangan daripada syarikat Total Investment Sendirian Berhad. Ini adalah prinsip 4P, iaitu kini kerajaan menggalakkan People's Public-Private Partnership. We want People-Private Partnership, Public-Private Partnership. Di mana kita sama-sama dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjin, kita membawa kebaikan kepada warga Ipoh di sini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian pembukaan Taman Rekreasi Madani Woodlands 2 di Bandar Baru Tambun Ipoh. Hadir sama pada acara berkenaan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Perak Jenny Choi, Esko Pelancongan Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Perak Loh Ji Yi dan Datuk Bandar Ipoh Datuk Romaizi Baharin. Dalam majlis perasmian berkenaan, Menteri KPKT turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10 juta disalurkan kepada Kerajaan Negeri Perak bagi pembangunan 20 lagi taman rekreasi madani bagi tahun ini. Diharapkan dengan adanya kemudahan seperti ini, ia membolehkan amalan dan budaya hidup sihat dapat diterapkan untuk semua golongan dari kanak-kanak hingga orang tua. Bandar Pelancongan Utama Negara Bandar Kesihatan bersandarkan konsep White Economy dan memperhebatkan Ipoh sebagai Smart Green City bertaraf Asia menjadi fokus matlamat Majlis Bandaraya Ipoh MBI tahun ini. Perkara itu dinyatakan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin pada program bersama warga MBI iaitu Executive Talk bersama Datuk Bandar Ipoh baru-baru ini. Jelas Datuk Romaizi, beliau yakin dengan anjakan paradigma dalam proses kerja dengan menyahut segala cabaran ini. Ketiga-tiga fokus ini akan dapat dicapai dengan jayanya. Dan juga dalam usaha MBI, kita terus kekal relevan dan memberi perkhidmatan terbaik kepada warga kota Ipoh. Fokus MBI pada tahun 2025 adalah ini. Yang pertama, sebagai Bandar Pelancongan Utama Negara, kita akan teruskan sebagai sektor pelancongan. Yang kedua, sebagai Bandar Kesihatan bersandarkan konsep White Economy. Jadi, kita tahu kerajaan negeri baru ini melancarkan Blue Economy di kawasan pantai yang mana kawasan berkaitan. Tetapi bagi saya di peringkat MBI, kita perlu bergerak kepada White Economy. Jadi, sesuatu cara yang saya rasa kita perlu fikirkan. Yang ketiga itu, memperlibatkan Ipoh sebagai Smart Green City bertaraf Asia. Yang ini adalah untuk masa depan. Kalau yang White Economy untuk golongan yang menengah, Smart Green City adalah golongan yang menengah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Executive Talk bersama Datuk Bandar Ipoh yang berlangsung di Pusat Convention Ipoh, ICC. Hadir sama pada program berkenaan Ketua Whip Ahli Majlis MBI, Wong Kar Kit, Ahli Majlis Setiausaha Bandaraya Ipoh, Ahmad Muni Ishak, Pengarah Kanan, Ketua Jabatan Pegawai dan Anggota MBI.
Datuk Bandar Ipoh, Datuk Romaizi Baharin telah dipilih menjadi salah seorang panel dalam sesi Mayor's Talk sempena persidangan National Heritage Conference 2025. Acara yang berlangsung di Melaka Bandar Bersejarah itu sering diadakan seiring dengan sambutan Hari Pengisytiharaan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dan World Tourism Day 2025. Objektif penganjuran persidangan ini adalah berlandaskan kepada 3 perkara, iaitu membina perspektif pemeliharaan warisan dari sudut pembangunan ekonomi yang mampan, menyemai budaya kepekaan dan elemen pendidikan di kalangan rakyat tentang peri pentingnya memelihara aset warisan serta mewujudkan idea-idea kreatif dan inovatif di dalam pengurusan aset warisan negara. Selain Datuk Bandar Ipoh, turut terlibat pada sesi Mayor's Talk ini adalah Datuk Bandar Pulau Pinang. Mayor's Talk merupakan sesi perkongsian bersama 2 Datuk Bandar iaitu Datuk Bandar Ipoh dan Datuk Bandar Pulau Pinang berkaitan pengalaman dan pelibatan mereka di dalam melestarikan pemeliharaan dan pemuliharaan aset warisan negara bagi lokasi masing-masing. Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Persekitaran, Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menjalankan operasi pemeriksaan premis makanan baru-baru ini. Objektif utama operasi ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kebersihan persekitaran premis makanan terutamanya restoran bagi memastikan keselamatan makanan yang dihidangkan kepada pelanggan terjamin. Turut sama terlibat dalam operasi berkenaan Ahli Majlis Zondi Zuraidah Zakaria. Modus operandi operasi ini tertumpu kepada 3E iaitu engagement, education dan enforcement terhadap pematuhan syarat-syarat pelesenan. Menerusi operasi ini, sebanyak 5 premis restoran telah diperiksa dan diberikan penggradan. Selain itu, pemeriksaan kebersihan dan penarafan bintang tandas di setiap premis restoran juga dilakukan dan kesemua premis yang terlibat diberi penarafan 4 bintang dan ke atas. 2 daripada premis diperiksa telah mematuhi syarat-syarat pelesenan yang ditetapkan, manakala 3 lagi premis gagal mematuhi surat amaran yang telah dikeluarkan pada pemeriksaan sebelumnya. Terdapat beberapa kesalahan yang dikenal pasti seperti kegagalan pengusaha restoran memasang dan menyelenggara perangkap minyak bagi mengelak pencemaran sistem peparitan, suntikan anti-typhoid tamat tempoh dan pengendali makanan tidak mempunyai sijil latihan pengendali makanan. Amaran dan teguran lisan telah diberikan kepada pengusaha-pengusaha restoran yang diperiksa supaya sentiasa mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. MBI menyeru agar masyarakat, khususnya pengusaha restoran, sentiasa mengutamakan aspek kebersihan dan keselamatan premis perniagaan milik mereka. Keprihatinan ini amat penting dalam menjamin kebersihan dan keselamatan makanan yang disajikan selaras dengan keperluan standard pematuhan yang ditetapkan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah menerima kunjungan daripada delegasi Persatuan Promosi Pembangunan Ekonomi Luar Negeri Wilayah Hainan China. Kunjungan melibatkan seramai 15 orang peserta itu diketuai Pengerusi Eksekutif Persatuan Promosi Pembangunan Ekonomi Luar Negeri Wilayah Hainan China, Chen Zhenzi. Pertemuan antara kedua-dua belah pihak itu diadakan pada satu majlis yang berlangsung di Hotel Amruf Ipoh. Turut terlibat sama pada program itu Ahli Majlis MBI dan Wakil Dewan Perniagaan China Negeri Perak. Menerusi pertemuan itu, diadakan perbincangan mengenai hubungan dua hala, potensi pelaburan serta pelancongan antara MBI dan wilayah Hainan. Diharapkan hubungan dua hala ini dapat dikekalkan dan terus terpelihara demi pembangunan kedua-dua bandar. Suasana Perpustakaan Tun Razak PTR begitu meriah dengan penganjuran program Mencinta Raya Mood 2025. Program ini dianjurkan bersempena dengan sambutan bulan Ramadan dan bersesuai dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri bulan ini. Program yang diadakan selama 3 hari itu bermula 20 Februari yang lalu menyajikan pelbagai aktiviti menarik. Ceramah kesihatan dan agama, pertandingan mewarna,
mencipta sampul raya, pertandingan busana raya serta menghias kek raya antara aktiviti yang dianjurkan. Selain itu, turut diadakan juga jualan makanan, pakaian terpakai dan mini funfair. Penganjuran program yang meriah ini telah berjaya menarik ramai pengunjung di samping dapat menambahkan keahlian PTR. Laporan itu menutup Buletin MBI edisi keempat 2025. Saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Dan anda jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.